semua orang tu? Tadi Pen kata orang filem. Oh. Siapa semua orang tu? Tadi Pen kata orang filem. Oh. Tak nak. Aku nak pergi rumah kau. Nak jumpa opah. Buat apa? Tak nak. Aku nak pergi rumah kau. Nak jumpa opah. Buat apa? Adalah. Ada bintang filem ke? Nampak mudanya je. Adalah. Ada bintang filem ke? Nampak mudanya je. Korang kenal? Tak tahu. Nikmat dapat makan nasi lemak sedap macam ni tau. Gembira. Korang kenal? Tak tahu. Nikmat dapat makan nasi lemak sedap macam ni tau. Gembiranya hati. Macam pernah dengar suara Mana tu. kau beli ni? Kat mana ya? Macam pernah dengar suara tu. Kat mana ya? Aku tak sangka korang pandai main wayang kulit. Aku tak sangka orang pandai main wayang kulit. Hari Raya Korban. Macam mana persiapan surah? Inilah kegembiraan. Hari Raya Korban. Macam mana persiapan surah? Inilah kegembiraan. Zodra kasi dia mak dia tahu. Aku naklah jumpa orang yang baik. Zodra kasi dia mak dia tahu. Aku naklah jumpa orang yang baik. Dek, buat apa ni? Tepi. Sana. Kita sana, Ru. Dek, buat apa ni? Tepi. Sana, Ru. Siapa tu, Isan? Itu macam suara chef serba boleh yang kat TV tu. Siapa tu, Isan? Itu macam suara chef serba boleh yang kat TV tu. Diam semua. Kita nak mula dah ni. Diam semua. Kita nak mula dah ni. Aku tengah naik ni kan. Jangan lupa tau kita masukkan udang kering. Cili mesti garing-garing. Aku tengah naik ni kan. Jangan lupa tau kita masukkan udang kering. Cili mesti garing-garing. Lepas tu tuangkan kicap manis. Lepas tu letaklah garam sikit, cubit rasa. Lepas tu tuangkan kicap manis. Lepas tu letaklah garam sikit, cubit rasa. Kalau tidak mana nak sedap kan? Kemudian tu kita kacau garing-garingkan nasi tu. Kalau tidak mana nak sedap kan? Kemudian tu kita kacau garing-garingkan nasi tu. Supaya jangan cepat angin. Goyang-goyangkan sikit. Supaya jangan cepat angin. Goyang-goyangkan sikit. Goyang. Balik-balikkan nasi tu. Tengok tu. Ada gaya. Balik-balikkan nasi tu. Tengok tu. Ada gaya. Selamat mencuba ya tuan-tuan dan puan-puan. Sedapnya. Selamat mencuba ya tuan-tuan dan puan-puan. Sedapnya. Sebab tu, aku nak jadi tukang masak yang serba boleh. Sebab tu, aku nak jadi tukang masak yang serba boleh. Tukang masak yang serba boleh? Macam mana tu? Tukang masak yang serba boleh? Macam mana tu? Kita orang tak faham lah. Cuba cerita. Kita orang tak faham lah. Cuba cerita. Aku kan pandai buat kek je. Betul. Tapi sekarang, aku nak belajar masak Betul. Tapi sekarang, aku nak belajar masak mi goreng, mihun goreng, mi goreng, mihun goreng, kuih tiaw goreng, nasi goreng. kuih tiaw goreng, nasi goreng. Apa lagi? Apa lagi? Nasi lemak. Inilah kegembiraan. Nasi lemak. Inilah kegembiraan. Betul. Barulah aku boleh jadi tukang masak yang serba boleh. Macam Uncle Mutu? Bukan. Macam chef. Bukan. Macam chef? Chef. Chef yang serba boleh tu. Chef yang serba boleh tu? Siapa nama dia? Tak ingatlah. Tak ingatlah. Tapi dia hebat. Masakan dia nampak sedap sangat. Tapi dia hebat. Masakan dia nampak sedap sangat. Tak nampak makanan. Patutlah tak ingat nama. Kat mana kau tengok dia masak? Kat TV semalam. Oh.
Oh. Lapar pula. Lapar pula. Ipin, nak satu. Tak boleh. Ipin, nak satu. Tak boleh. Ini orang punya. Alah, banyak tu. Aku Orang punya. Alah, banyak tu. nak satu je. Angka motor tak kisah pun. Aku nak satu je. Angka motor tak kisah pun. Ini bukan untuk Uncle Mutu. Ini bukan untuk Uncle Mutu. Ada orang lain tempah. Upin Ipin. Ada orang lain tempah. Upin Ipin cepat. Ini orang semua sudah lapar lah. Cepat. Ini orang semua sudah lapar lah. Ya. Cuba Upin, nanti kena marah. Ya. Cuba Upin, nanti kena marah. Tak apa ni. Tak apa. Bukan akulah. Upin. Aku pula gini. Aku lapar. Bukan akulah. Upin. Aku pula gini. Aku lapar. Tadi kita orang makan sikit je. Sebab akak masak ayam hangit. Tadi kita orang makan sikit je. Sebab akak masak ayam hangit. Nanti singgah gerai aku. Beli ayam bakar. Sedap. Nanti singgah gerai aku. Beli ayam bakar. Sedap. Berapa? Bagilah harga kawan-kawan. Berapa? Bagilah harga kawan-kawan. Tak boleh. Harga biasa RM2. Tak boleh. Harga biasa RM2. Tak murah lah tu. Tak apalah Mak In. Kita orang tak bawa duit. Tak murah lah tu. Tak apalah Mak In. Kita orang tak bawa duit. Apa jawapan itu teka-teki? Apa jawapan itu teka-teki? Entah. Yang aku tahu, aku masak ayam guna dapur arang. Apa sel tak guna dapur? Entah. Yang aku tahu, aku masak ayam guna dapur arang. Apa sel tak guna dapur? Kes je. Kan lagi senang, tak payah kipas-kipas. Kes je. Kan lagi senang, tak payah kipas-kipas. Bila kau masak ayam, selalu kau kipas-kipas ayam tu. Kenapa? Bila kau masak ayam, selalu kau kipas-kipas ayam tu. Kenapa? Itulah korang tak tahu. Bukan aku kipas ayam. Itulah korang tak tahu. Bukan aku kipas ayam. Aku kipas arang yang masak ayam tu. Supaya membara. Aku kipas arang yang masak ayam tu. Supaya membara. Bara dia tu yang panas. Dan pelan-pelan ayam tu masak. Kalau api menyala, Bara dia tu yang panas. Dan pelan-pelan ayam tu masak. Kalau api menyala, hanguslah ayam. hanguslah ayam. Macam masak lemang. Atau selalu suruh jaga api. Takut lemang terbakar. Macam masak lemang. Atau selalu suruh jaga api. Takut lemang terbakar. Betul tu. Dan bau asap dari arang tu Betul tu. Dan bau asap dari arang tu buat ayam aku ada aroma yang